Okey, apa yang dia bagi nampak? Dia bagi satu sini, satu benda ni dan dua getah ni. Getah hitam, satu getah putih. Kepala pipe macam ni. Kita tutup dulu. Lepas tu kita buka. Yang ini kos lah, sebab yang ini kita kena pasang dekat bawah dia. Kita kena letak getah dia kat dalam. Lepas tu kita pusingkan dia. Okey, dah ada getah kan. So kita tak perlu risaulah, insya-Allah. Tak pakai apa-apa ni. Aku tak pakai white tip, tak ada. Sebab dia ada getah tadi kita letak. So yang ini aku letak getah hitam lah kat dalam ni. Dia sama kepala ni. Sama spacing lah. Kan? So yang ini kita pasang kat bawah ni, yang ni kita pasang dekat sini. Kena pakai spana. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rupa dia sebelum kita pasang. Tu, atas aku dah pasang, bawah pun aku dah pasang. Jom kita pasang. Tarik dulu, baru kita masuk, lepas tu kita lepaskan dia. Longgar. Aku buka dulu, aku nak tengok air dia kan. Asyik pasang dia. Okey, cun. Okey, kita nak try tengok air dia Bismillah. Wow, laju. Alamak, ada leaking lah sini.